اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ini adalah doa yang mana doa ini berkaitan dengan cinta. Wahai Allah, kurniakanlah aku rasa untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan kurniakanlah aku amalan. Bila aku amalkan amalan ini, aku akan lebih mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar ibu-ibu? Kakak-kakak sihat? Masya Allah, ni semua orang gagah berani. Berani semua? Alhamdulillah. Berani. Orang perempuan, dia kena berani, dia kena tegas, dia kena cantik-cantik, dan dia juga kena malu. Dan tajuk kita hari ini adalah malu yang terangkat. Masya Allah. Ibu-ibu yang mulia, doa yang saya bacakan itu tadi, doa cinta, tapi dijadikan juga sebagai doa untuk menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribni ila hubbak. Subhanallah. Kenapa kita kena menuntut ilmu? Terutamanya orang perempuan. Sebab kita nak menjadikan diri kita sebagai wanita yang terpimpin dan dipimpin dan bersedia untuk dipimpin. Macam ibu-ibu sekalian, ni semua polis ke isteri polis? Isteri polis, kan? Polis juga. Pun nak kawat pun perlu dipimpin, kena baris betul-betul. Kalau tak baris betul, kita diajar bagaimana nak berbaris dengan betul, barulah dapat barisan yang betul-betul. Betul ke tak betul? Masya Allah. Dan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Orang perempuan baca doa ni, salah satu niat kita, doa kita ialah, Tuhan, tunjukkan aku jalan yang lurus agar aku menjadi perempuan yang terhormat, terpimpin, yang ada maruah, yang terjaga malunya. Bila sebut pasal maruah, mur'ah, perempuan ni dalam bahasa Arab kita panggil imro'ah. Imro'ah. Sebab itu kalau kita panggil isteri Fir'aun, imro'atu Fir'aun. Perempuannya Fir'aun. Dan imro'ah ini, mir'ah ini, sama pula dekat dengan kalimah cermin. Cermin dalam bahasa Arab, siapa tahu apa dia? Mir'ah. Perempuan mar'ah, cermin mir'ah. Perempuan dan cermin adakah boleh dipisahkan? Tak boleh pisah. Dia punya betul awning tudung dia. Dah tengok cermin, dah keluar, masuk balik. Apa yang terlupa pakai? Blusher. Dah keluar, masuk balik. Lupanya terlupa pakai apa? Pakai celak. Lupanya terlupa pakai apa? Dan macam-macam. Itulah perempuan dan cermin tidak boleh dipisahkan. Dan sebenarnya, kalau perempuan dan cermin tidak boleh dipisahkan, fitrahnya perempuan dan malu juga tidak boleh dipisahkan. Ibu-ibu yang mulia yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadang-kadang kita lihat zaman sekarang ni, perempuan nak ke depan kena buang malu. Adakah kalau kita nak jadi hebat, kita kena buang malu kita 100%? Subhanallah, tidak. Sebab bila kalimah malu ni, Allah juga guna kalimah perkataan malu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu langsung untuk buat perumpamaan kepada kita walaupun guna nyamuk, walaupun guna lalat. Pakai perumpamaan kecil, Allah nak bagi contoh pada kita. Allah kata, aku tak malu nak bagi binatang comel lote ni untuk buat contoh untuk engkau. Aku tak malu pun. Tapi malu kat sini yang kita maksudkan ialah malunya seorang perempuan
pada tempat yang sepatutnya diletakkan malu. Bukan bermaksud perempuan tu kena malu bila dia dizalimi. Tak naklah pergi balai, malulah. Sebab bini polis tu kawan saya. Dia kenal suami saya. Nanti dia tahulah suami saya yang pukul saya. Tak naklah malulah. Itu malu yang tidak diletakkan pada tempat. Dan wanita yang ada iman, dia ada malu. Tapi malu yang diletakkan kepada haknya. Apakah erti hak? Hak artinya sesuatu yang perlu diletakkan pada tempatnya. Malu pakai masa bila? Malulah. Pergi reunion. Jumpa kawan-kawan lama. Jumpa pakwa lama. Takkan hai awak, nama tak jumpa awak, hilang malu. Awak kan pakwa saya dulu, hilang malu. Lupa bahawa dia adalah seorang isteri orang. Dan itu adalah seorang suami orang. Hilang malu. Di sinilah malu yang perlu kita pakai. Yes, tahu tu pakwa aku yang lama dulu, tapi tak nak, tak apalah. Kita kan isteri orang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia menjaga diri dia, menjaga maruah dia. Dia pakai cermin. Lupalah aku isteri orang, astagfirullah. Dia kawal diri dia. Di situlah letaknya kehormatan seorang perempuan. InsyaAllah bersama lagi selepas ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi cahaya dalam kehidupan. Allah bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi cahaya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi cahaya. Dan pokok saya ni alhamdulillah sentiasa mencari cahaya tanpa kenal putus asa, masya-Allah. Ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah, perempuan ni bagaikan pokok. Bagaikan pokok bonsai. Bonsai ni maksud dia adalah pokok yang di dalam pasu. Bonsai artinya pokok yang dalam pasu. Kalau pokok ni saya tanam dekat tanah, maka dia tidak dipanggil bonsai lagi. Okey? Dan bila kita letak pokok di dalam pasu, maka senanglah nak mengawalnya. Letak baja, so baja dia semua dia dapat. Lagi kalau kita siram, air semua dia dapat. Okey? Masya Allah. Macam itulah perempuan bagaikan bonsai di dalam pasu. Dia perlu diletakkan di tempat tinggi, perlu diangkat di tempat yang tinggi, perlu dimuliakan. Makin tua, makin unik. Makin tua, makin cantik. Makin tua, makin makin berharga. Masya Allah. Jadi Masya Allah, makin krepot pokok ini, maka harga dan nilainya makin tinggi. Begitulah ibu-ibu kita dan begitulah kita suatu hari nanti. Masya Allah. Ibu yang mulia, nilai seorang wanita itu dipandang di persegi maruahnya. Subhanallah. Kita tengok ibu-ibu sekalian, pokok ini adalah pokok yang orang dah tebang. Kalau kita nampak dekat sini, orang dah tebang pokok ni. Dia dah tak nak dah pokok ni. Saya kata bagi dekat saya lah. Bila dah bagi dekat saya, dia tak tumbuh ibu-ibu sebab dia akar. Ya, sebab dia akar. Akar ni dia tak tumbuh. Tapi dia boleh menjadi medium untuk yang lain hidup pada dia. Dia tak tumbuh. Tak ada yang tumbuh sini, tak ada. Jadi dengan sebab itu, saya lukakan di sini. Dan saya buat grafting ataupun kita kahwinkan dengan pokok yang warnanya lain. Kerana pokok ni asalnya merah. Dan saya ambil bunga yang berwarna kuning batik ni. Kuning berdaun batik macam baju perkap. Dan saya kahwinkan di sini, Masya Allah. Dan dia hidup dan sudah besar. Asalnya dia kecil je lah. Hampir 3 ke 4 tahun kita dapat yang besar macam ni. Alhamdulillah. Apa yang saya dapat belajar dari pokok ni, Ibu? Orang perempuan tak boleh putus asa. Ditebang, tak apa. Kalau tak boleh tumbuh sendiri, kita menjadi medium untuk orang lain hidup pada kita. Maksudnya Ibu-ibu sekalian, kita akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun mungkin kita tidak bermanfaat lagi. Mungkin ibu dah umur 60, 70, dah tak boleh lah nak beranak lagi dah. Tak boleh nak bersalin lagi dah. Tapi kita boleh menjadi pendidik untuk cucu-cucu kita. Itu maksudnya kita tidak boleh, mungkin kita tidak bermanfaat. Tapi kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah, subhanallah. Dan pokok ini ibu sekalian, kalau dikawal, kawal dia macam mana? Kita kena letak baja sebulan 2 kali. Kalau dia di dalam pasu,
maka kita boleh kontrol baja dia. Masya Allah. Nak lagi banyak, letak baja lagi cantik. Boleh letak ampas daun-daun teh tu, letak dekat sini, Masya Allah. Kulit telur, kulit bawang, semua menjadi baja untuk dia, subhanallah. Dan atas sebab itu, insya Allah, teruslah mekar, bangun, mencari cahaya, tanpa memandang belakang, memandang kisah-kisah sedih di belakang, kerana ada cahaya yang sedang menunggu kita di atas. Ingat, wanita yang hebat, dia bermaruah, dia tetap hebat dengan menjaga malunya. Walaupun dia polish, akak polish tahu. Tapi dia tetap ada malunya, dia tetap ada tegasnya, dia tetap ada rahimnya, dia tetap ada rahmatnya, tetap ada rasa belas ihsannya. Bila dia balik rumah, dialah ibu, dialah menantu, dialah seorang anak, dialah seorang wanita yang soleh, yang solehah, yang mana sekali dia berdoa, doanya didengar sampai ke langit. Sekali dia berdoa kepada Allah, doanya didengar sampai ke langit. Sekali dia bersujud dan berbisik ke bumi, wahai Allah, Allahumma hdini wa saddidni ya Allah. Tuhan, sentiasalah tunjuk aku dan sentiasalah tolong aku, sambut tangan aku ya Allah. Tegas, tapi dia tetap merayu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tegas, tapi dia tetap menjaga malu dan maruahnya bila dia di pejabat bercampur dengan rakan sekerjanya. Dia tegas, tapi dia tetap seorang ibu yang sentiasa mengangkat doa, menadah tangan, memohon kepada Allah untuk zuriat dan keturunan-keturunannya. Masya Allah, itulah wanita. Ingat, perempuan ni macam bonsai. Makin tua, makin berharga. Makin kedut, makin mahal. Makin krepot, makin cantik dan makin berharga. Subhanallah. Siapakah yang akan menghargai kita kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri dengan menjaga maruah dan malu kita. InsyaAllah mudah-mudahan tidaklah hilang malu sampai sanggup kita menggadai demi sebuah konten, sanggup berjoget di hadapan kamera. Masya Allah, ibu-ibu, semuanya akan menjadi saksi di akhirat dan akan perlu dihujahkan di mahkamah, di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Kita baca balik doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribni ila hubbaka. InsyaAllah, wahai Allah, kurniakanlah kami rasa untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan kurniakan kami amalan agar amalan itu bila kami beramal, kami lebih jatuh cinta kepadamu ya Allah. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Rabbina as'aluk bihurmah sayyidatina Khadijah zawjatum Mustafa ajil lana bil farijah. Wahai Allah, kami memohon dengan kehormatan Sayyidatina Khadijah, istrinya Nabi Muhammad Al-Mustafa, mudah-mudahan dengan menyebut namanya terkabullah segala permintaan-permintaan kami. Subhanallah. Ibu yang mulia, Sayyidatina Khadijah mengajar kita menjadi seorang wanita yang hebat tapi bermaruah. 3/4 kekayaan Mekah adalah milik Khadijah. 3/4 kekayaan Mekah milik dia. Tapi bila menjadi seorang istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cakapnya tenang, tidak pernah meninggi suara. Matanya tidak pernah dibesarkan untuk menunjukkan kuasanya. Kerana dia ada maruah dan kerana dia ada malunya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang isteri Nabi yang bernama juga dipanggil As-Siddiqah bintu Siddiq. Seorang yang Siddiqah, anak kepada Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq. Subhanallah, hebat dahlah anak Saidina Abu Bakar. Isteri kepada Rasulullah. Tapi bila bercakap dengan Nabi SAW, sangat segan dan malu untuk mengangkat matanya. Apatah lagi wajahnya. Nak menunjukkan kehebatan dia. Subhanallah. Dia sentiasa menunduk sebagai tanda malu kepada suaminya. Subhanallah. Bolehkah ibu? Malu-malu dengan suami bolehkah ibu? Masya Allah.
Subhanallah. Begitulah isteri-isteri Nabi. Hebat tapi tak tunjuk hebat. Perkasa tapi tak tunjuk perkasa. Dia hebat, dia tak tunjuk hebat. Dia pandai, dia tak tunjuk pandai. Dia pandai cakap, dia tak tunjuk pandai cakapnya pada suami dia. Subhanallah. Dia benar tapi dia tak tunjuk benar-benarnya kepada suami dia. Sampai menjadikan rumahnya bagaikan mahkamah. Sebab dia nak jadikan rumahnya bagaikan syurga itu sifat dia tenang-tenang saja, ibu-ibu sekalian. InsyaAllah. Dan kali ini saya nak share satu doa. Doa ini adalah doa booster iman. Doa booster minta iman dapat iman, minta hajat dapat hajat. Ibu-ibu nak minta apa? Kakak-kakak nak minta apa? Okey, ini ada satu doa. Doa ini Nabi jamin siapa baca doa ni dulu baru minta apa yang kita nak minta, insya-Allah kabul. Allah kabul permintaan dia. Apakah doa ini? Doa ini kita panggil dia doa Ismul Azam. Doa yang menggunakan nama-nama Asmaul Husna. Ibu-ibu, kenapa ayat kursi jadi hebat? Sebab dia guna Asmaul Husna yang bertindih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan, tiada Tuhan yang disembah, engkaulah Al-Hayy yang hidup dan Al-Qayyum berdiri dengan sendiri. Bila dua nama Asmaul Husna bergabung, meletup dan menjadi hebatlah sesuatu ayat itu. Dan doa ini menjadi hebat kerana Asmaul Husna yang bertindih-tindih dan tindih. Ini doa dia. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam biasa dengar ayat ni kan? Masya Allah. Ayat ini nama dia ayat Ismul Azam. Doa yang menggunakan nama-nama Allah yang agung. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa baca doa ini, Allah kabulkan semua permintaannya. Ibu-ibu nak apa? Wahai Allah, damaikanlah kami ya Allah. Sebelum minta damai, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sakit lutut ya Allah, sihatkanlah aku. Baca doa tu dulu. Anak-anak exam, ibu-ibu nak periksa, nak naik pangkat, kakak-kakak apa lagi ada masalah besar, baca dulu doa ni. Kemudian baru sampaikan hajat kita kepada Allah. Bagaikan sembah patik harap diampun. Bila kita nak menghadap raja, kita kena puji-puji dulu. Tuanku, sembah patik harap diampun. Jadi sebelum minta pada Allah, puji Allah. Tuhan, hebatnya engkau, Al-Ahad, engkau As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, engkau hebat ya Allah. Nak minta sikit ya Allah. Takkan Allah pulangkan seseorang itu dengan tangan kosong bila berdoa dengan doa booster ini. Mintalah iman, mintalah keampunan kepada Allah. InsyaAllah ibu-ibu yang mulia, mudah-mudahan kerana malu yang kita jaga akan menjadi asbab kita berkumpul di syurga. InsyaAllah.